Little Caliph. Walau jauh dari tanah suci, walau umur masih kecil lagi, tapi niat sudah di hati. Suatu hari kami tunai haji, kami Untuk program hari ini, saya syukur sangat-sangat diadakan di Masjid Wilayah kerana perjalanan sangat smooth dan dari segi pengurusan bas, dari segi kesusunan rukun haji itu pun teratur lah, dan kita anak-anak pun mudah, tak panas dan sangat selesa lah dekat sini. Little Caliph terbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulka la syarika lak. Guru-guru mengajar kami bagaimana tunaikan haji. Alhamdulillah pada hari ini Allah Subhanahu Wa Taala dengan rahmat limpah kasih sayang dia, kita dapat buat satu program yang sangat besar, iaitu program informasi Little Hajj untuk student-student di Little Caliph. Untuk itu saya sangat-sangat bersyukur kerana dengan adanya program seperti ini, dia dapat membentuk, menjiwai daripada kecil lagi kita akan mengajar anak-anak supaya terus dapat menghayati betapa pentingnya haji untuk seseorang itu. Alhamdulillah program hari ini iaitu Mega Little Hajj adalah yang terbesar yang pernah saya join, dan anak-anak sangat enjoy dan dapat merasai pengalaman sebagai macam mana kita nak menunaikan haji. Alhamdulillah, saya nampak hari ini sangat berjalan dengan lancar. Semoga operator Little Caliph di luar sana boleh join Mega Little Hajj yang akan datang. Melainkan Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Selamat datang pada tuan-tuan dan puan-puan bersama kami di Mega Little Hajj 2025 Kuala Lumpur, Selangor pada pagi yang berbahagia. Program Little Hajj hari ini merupakan satu rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Program kita disertai oleh lebih 400 tarikat-tarikat Little Caliph di seluruh Malaysia dan melibatkan lebih 1,300 orang para mutawif, dan ini memecah rekod Malaysia Book of Record, yang mana kita mencecah the biggest participation of Hajj simulation for children in Malaysia. Alhamdulillah. Saya dengan ini meresmikan acara Mega Little Hajj 2025. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك له. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك لبيك الحمد والنعمة لك والملك
لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك. Untuk kali ini Little Hajj saya rasa amat baguslah untuk budak-budak. Lepas tu kiranya budak-budak kan dia boleh experience sendiri pengalaman haji tu, which is baguslah sebenarnya. Little Khalif best. Jadi kami berasa sangat seronok dan anak-anak sangat teruja yang diadakan di sini. Saya dapat melihat dengan pergerakan setiap perjalanan dari satu rukun ke satu rukun. Semoga pihak Little Khalif akan mengadakan simulasi haji pada masa yang akan datang kerana program ini sangat berguna untuk anak-anak. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salamun alaik, ya Rasul salamun alaik, Ya Habib salamun alaik. ya Allah ya Tuhanku. This is my first time in Malaysia and it is definitely my first Little Hajj and I am seriously impressed. I'm thrilled to be here. And the great thing about this event, for what we've seen today, is the passion for all the teachers, the people that work for Little Khalifs. And it's really been inspirational to see the young children do on their Little Hajj. It's given us lots of ideas and inspiration about what we might be able to do back in the UK. And we will just call it Mini Hajj. Mini Hajj, yes. Kami di Little Khalif menawarkan pelbagai program dan juga aktiviti kepada anak anda. Anak-anak yang kecil ini harus go through play base, belajar sambil bermain dan juga berfikiran kreatif dan kritikal. Kami juga di Little Khalif mempunyai program untuk 6 tahun seperti The Little Hajj, Lika Robotic Program dan juga our rocket study ya. So anak-anak kita dibijak. Dan yang special di Little Khalif, kami juga punya ajar anak-anak hafazan dan Quran. Sebagai founder Little Khalif, jadikan Little Khalif ini your choice nombor 1 untuk pendidikan anak-anak anda. Jom pandaikan anak-anak di Little Khalif. Little Khalif ini telah meningkat di Malaysia ini melebihi daripada 550 tadika, sama ada sebagai lisensi atau franchisee. Keperluan kita adalah mendukung, memberikan support kepada semua pengusaha di tadika-tadika masing-masing. Kami juga memastikan di HQ kami telah mendapatkan certification dalam ISO Quality Management System supaya semua karyawan, semua kaki tangan di HQ tahu tugasnya dengan penuh peraturan dan juga yang terbaik. Kamilah tadika yang pertama di Malaysia ini yang implementasikan HSC di tadika kami. Kita juga telah mengadakan Little Khalif Excellence Center, iaitu di mana kita buatkan research and development. Jadi research and development ini penting untuk memastikan modul-modul kita terkini. InsyaAllah kami juga ingin berkembang di luar negara. Jadi kami telah mula di Indonesia, Pakistan, di United Kingdom dan juga di Saudi Arabia, insyaAllah. Pada keseluruhannya, kurikulum kami telah terbukti dan kami juga ingin supaya negara-negara lain mendapatkan pengajaran, pendidikan. InsyaAllah mereka juga akan dapat yang sama.